Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Juwairiah binti Johari dan hari ini saya akan membentangkan tentang inovasi saya yang bertajuk Fit for You. Fit for You merupakan ringkasan daripada Fun Audio Islamic Teaching Harmonis for 4 Year for People. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Boleh sambung bukan? Antara impak yang paling penting terhadap pendidikan anak-anak adalah contohnya yang melalui lagu. Sebelum itu, sebelum saya kumpaskan yang lebih lanjut, mari kita tengok latar belakang Fit for You. Fit for You merupakan himpunan 22 lagu interaktif yang disimpan dalam Google Site. Semua lagu diolah berdasarkan buku teks by tahun 4 merangkumi 7 bidang teras pendidikan Islam. Fit for You ni merupakan inovasi yang disampaikan dalam bentuk video lengkap dengan paparan lirik Jawi bagi membantu penguasaan bacaan secara tidak langsung. Fit for You mengintegrasi teknologi digital percuma dalam ekosistem delima seperti Google Sites, Canva, Suno AI dan ChatGPT dalam PDPC. Inovasi yang saya hasilkan ni dapat meningkatkan kefahaman dan penguasaan murid melalui pendekatan lagu interaktif berasaskan AI. Macam lagu yang saya nyanyi tadi, macam mana anak itu dapat mengingat 7 orang anak Nabi itu, salah satunya ialah melalui lagu. Okey, yang kedua, menarik minat murid melalui media audio visual. Yang ketiga, menyokong pembelajaran kendiri di rumah. Okay, seterusnya, inovasi yang saya lakukan ini dijalankan selama tempoh 4 bulan sahaja bagi target kami iaitu 16 orang, 2 orang murid TP3 dan 14 lagi di TP4. Seterusnya, isu yang kami dapat macam mana untuk kami buat inovasi ini ialah yang pertama, kaedah konvensional merupakan kaedah yang kurang menarik dan memerlukan pendekatan inovasi. Seterusnya, terdapat juga kurang akses kepada bahan digital interaktif dalam PDPC yang memungkinkan untuk kami membuat inovasi baru bagi meningkatkan lagi pendidikan kita yang sejajar dengan keperluan pendidikan moden. Seterusnya, inovasi kami yang telah kami lakukan juga dapat meningkat kefahaman murid dan penguasaan rendah iaitu ramai murid kami yang masih berada di TP3 dan TP4. Selain itu, Fit for You juga boleh dijadikan bahan didik hibur. Ini kerana kekurangan bahan interaktif untuk semua topik pendidikan Islam tahun 4 bagi murid dan guru. Seterusnya, Fit for You ini juga melibatkan penglibatan kendiri iaitu memerlukan pelibatan dan pembelajaran kendiri bagi murid boleh belajar di rumah. Seterusnya juga penguasaan bacaan Jawi. Sekarang murid ramai yang lemah dan tiada bahan sokongan berunsurkan audio visual. Okay, seterusnya, projek inovasi kami ini mempunyai 2 objektif utama. Yang pertama, objektif kami ialah meningkatkan kefahaman dan penguasaan murid tahun 4 dalam 7 bidang teras pendidikan agama Islam melalui lagu didik hibur interaktif berasaskan teknologi digital sehingga mencapai peningkatan tahap penguasaan daripada TP3 dan TP4 kepada TP5 dan TP6. Okay, yang kedua, objektif inovasi kami juga dapat menarik minat murid serta menyokong pembelajaran kendiri melalui penggunaan media audio visual yang mudah diakses di dalam dan di luar bilik darjah dengan keberkesanan diukur melalui soal sedidik, data capaian bahan digital serta maklum baras murid. Seterusnya iaitu cetusan idea inovasi kami. Di sini saya highlightkan 7 perkara tetapi hanya saya ingin huraikan iaitu 3 poin utama. Yang pertama, cuba kita lihat nombor 5. Nombor 5 iaitu fungsi utama inovasi kami. Fungsi utama inovasi kami adalah sebagai set induksi,
bahan penyampaian, alat pentaksiran melalui kuis dan aktiviti interaktif, dan juga hub digital PDPC PAI Pendidikan Islam tahun 4. Seterusnya, nilai tambah dan keunikan inovasi kami iaitu mempunyai gabungan AI, lagu, visual, kuis dalam satu platform sahaja. Ini sangat memudahkan guru untuk menerima input daripada inovasi kami dengan menggunakan hanya satu platform sahaja. Dengan satu platform, guru-guru dapat menggunakan inovasi kami dengan mudah dan dalam situ terdapat semua bahan-bahan untuk mendidik anak murid. Fatfoyu juga mempunyai kandungan lirik jawi interaktif yang tidak kebanyakannya ada, dan seterusnya ia merupakan pembelajaran fleksibel dan inklusi yang boleh diakses di mana-mana sahaja walaupun murid itu jauh daripada sekolah, dapat diakses juga melalui atas talian sahaja. Okey, seterusnya hasil yang diharapkan ialah inovasi kami supaya dapat meningkatkan penguasaan murid, dapat meningkatkan minat dan motivasi mereka. Seterusnya, pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang seronok, efektif dan selari. Dan juga hasil yang kami inginkan ialah Fit for You ini merupakan model PDPC digital bagi guru pendidikan Islam. Seterusnya, saya lihatkan di sini iaitu pelaksanaan inovasi kami. Di sini kami membahagikan kepada 5 fasa. Yang pertama, kami mengenal pasti masalah murid dulu dan merangka konsep lagu serta bahan. Yang fasa kedua, kami mencipta lagu dan kuis interaktif menggunakan alat digital. Dan yang fasa ketiga, kami memperkenalkan lagu dan aktiviti kepada murid di dalam bilik darjah. Yang keempat, mengumpul maklum balas data untuk menilai keberkesanan. Dan yang terakhir, meningkatkan bahan berdasarkan maklum balas dan memperluaskan penggunaan bahan. Seterusnya lagi, berdasarkan daripada maklum balas yang kami dapat, keberkesanan inovasi kami ini mampu meningkatkan tahap penguasaan murid, meningkatkan kefahaman kandungan, meningkatkan motivasi, meningkatkan kefahaman, dan juga dia dapat meningkatkan keberkesanan kepada komuniti. Yang keenam, meningkatkan tahap profesionalisme guru. Yang ketujuh, meningkatkan impak kepada pembelajaran kendiri dalam literasi digital dan kreatif. Dan akhir sekali, meningkatkan penguasaan bacaan jawi. Okey sekali, rumusan daripada inovasi yang kami hasilkan iaitu Fit for You ni yang pertama, Fit for You mencapai objektif iaitu peningkatan 100% tahap penguasaan murid. Selain itu, inovasi kami juga kreatif dan relevan iaitu mengintegrasikan teknologi digital dan elemen didik hibur. Seterusnya, yang ketiga, Fit for You ni merupakan pembelajaran fleksibel dan kendiri yang boleh diakses di mana-mana sahaja. Yang keempat, Fact for You merupakan elemen yang mempunyai elemen repetisi tanpa had iaitu pengulangan, penggunaan bahan dan latihan. Seterusnya, Fact for You merupakan inovasi yang tahan lama dan lestari. Ia menggunakan platform digital yang stabil, bahan yang tidak mudah rosak atau hilang. Seterusnya, Fact for You juga boleh diperluas ke tahun lain dan global. Boleh diperluas untuk dibina untuk tahun 1 hingga tahun 6. Platform YouTube membuat penggunaan bahan menjadi global kepada seluruh umat Islam. Yang ketujuh, meningkatkan kualiti dan profesionalisme guru itu sendiri selaras dengan aspirasi penciptaan pendidikan dengan pengintegrasian teknologi, kualiti PDP dan didik hibur. Okey, sekian pembincangan saya mengenai inovasi yang kami lakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.